Susulan penularan wabak hawar berdarah atau hemorrhagic septikemia HS yang berlaku di Kuala Terengganu, Jabatan Perkhidmatan Veterina JPV Terengganu menggerakkan pasukan menjalankan proses vaksinasi. 224 ekor ternakan lembu dan kerbau selesai divaksin bagi mengelak penularan wabak berkenaan. Pengarahnya Dr. Anun Man berkata, ia melibatkan ternakan yang berada dalam kawasan radius 5 km dari lokasi wabak itu mula dikesan pada 7 April lalu. So far sekarang ni, Alhamdulillah, kes itu sangat kita nampak macam isolated sehingga kini last kematian adalah pada 19 hari bulan April yang lalu. So far dah 6 hari kita tak ada kematian. So kita harap kes ini boleh kita kawal sesegera mungkin, tapi memerlukan kerjasama daripada pihak para penternak semua. Kalau tak, kita nanti nak menghadapi ibadah korban, memang permintaan untuk kemasukan ternakan ke dalam negeri kita memang sangat tinggi. So otherwise dia akan menjejaskan proses kebenaran ibadah korban nanti. Dr. Anun turut mengharapkan kerjasama penternak membawa ternakan yang dilepas bebas ke kandang untuk memudahkan ternakan mereka divaksinasi. 130 individu dikurniakan darjah kebesaran dan bintang sempena ulang tahun Hari Keputeraan Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin ke-63. Istiadat berlangsung di Istana Syarkiah, Kuala Terengganu. Mendahului senarai penerima darjah kebesaran tersebut, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar, Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Muhammad Hafizuddin Jantan dan Pengerusi Eksekutif Melati Ehsan Holdings Berhad Tan Sri Yap Suan Chee. Mereka dikurnia darjah kebesaran Sri Setia Sultan Mizan Zainal Abidin Terengganu yang amat terpilih SSMZ yang bawa gelaran Datuk Seri. Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Norman Muhammad, Konsultan Perhotelan dan Pelancongan Sukan Abdul Rahman Zabidin dan Ahli Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Tuanku Nur Zahirah, Tuh Puan Seri Nur Rahmah Muhammad Zain pula dikurniai darjah kebesaran Datuk Setia Sultan Mizan Zainal Abidin Terengganu yang amat terpilih DSMZ yang bawa gelaran Datuk. Selain itu, darjah kebesaran Datuk Paduka Mahkota Terengganu yang amat dihormati DPMT yang bawa gelaran Datuk pula dikurnia kepada 23 individu. Sawah di Kelantan dijangka mengeluarkan hasil melebihi sasaran awal. Ia susulan tiada berlaku kemarau yang teruk sepanjang musim ini yang beri impak positif terhadap hasil padi. Pengerusi Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu KADA Khalid Abdul Samad berkata, kebanyakan kawasan tanaman padi musim kedua di bawah KADA telah menerima bekalan air yang mencukupi sekaligus meningkatkan purata hasil secara ketara. Jauh lebih baik daripada tahun lepas dan sekarang ni apa yang kebanyakan daripada petani bila kita jumpa dia orang kata asalkan dapat hasil, pasal dah 2 musim tak dapat hasil ya. Tetapi kita dapati bukan sekadar dapat hasil, tetapi di beberapa lokasi hasil itu melebihi apa yang dijangka. Tambahnya, penggunaan teknologi moden seperti drone serta teknik penjagaan sawah yang lebih sistematik turut memainkan peranan penting dalam peningkatan hasil pengurahan padi di negeri itu. Menjawat di beberapa lokasi seperti di Pasir Mas mendapati hasil padi tahun ini ada yang mencecah lebih 6 tan sehektar berbanding purata biasa kira-kira 4 tan. Malah terdapat beberapa lokasi tertentu yang cecah sehingga 7.2 tan sehektar. Beliau kata demikian dalam sidang media sempena Majlis Libat Urus dan Ramah Mesra KADA di Kota Baru.